Okay guys, selamat pagi. Sekarang jam 9 minit pagi. 12:09 minit pagi. Kita akan menuju ke arah Bukit Kayu Hitam. Tak ramai ni 4 orang je. SDB satu, 368 JSA, satu lagi S-Max. Sekarang berada di arena Rawang. Kita akan isi minyak dulu ke Petronas. Harap tak ramai. Yang ni nampak kurang ini, tak ramai ni. Tak macam pergi Phuket tu. Phuket tu je rabi penuh orang. So harap perjalanan ini lancar. Cuaca pun cantik. Tadi highway pun cantik. So kita isi minyak. Lepas ni kita akan terus ke, InsyaAllah ke Sungai Perak. Kalau tak ada apa-apa aral, kita terus ke Sungai Perak. Motor pun macam-macam lacan lah, tak basuh. Balik dia Phuket, haram tak basuh. Terus keluar je macam ni. Okay, let's go. Okay, baru saja isi minyak. Isi minyak dalam 4.9 liter, 5 liter lebih kurang. So, sekarang minyak penuh. Odo sekarang 23677. Kita tengok ini berapa total perjalanan kita ke Pak Bara dan return. Saya rasa dalam 1200, 1100 lah lebih kurang. Lebih macam itulah. Itu 1,500 maksimum. Alright. Jadi semua ok, range dia ada pagi 426. Sekarang average pun 4.1. Kita buat minyak sampai Sungai Perak ni ada lagi 3 bahagian ni. Sini Sungai Perak, tengok apa tu. Ni tu. Ok, bye, kita jumpa lagi. Ciao. Alhamdulillah, kita dah sampai Sungai Perak punya Petronas. So total guna minyak 8.7 liter daripada Rawang ni. So sekarang mileage 23861 km. So kita rehat sekejap kat sini. Nanti kita akan sambung lagi semua perjalanan. Ok, ciao. Ok, sekarang jam jam tak dapat lah, jam tidur ni 2.13 pagi. Kita berada di arena Sungai Perak Petronas. Kita berhenti rehat sekejap. Buntut pun dah kebas rasanya. Kita lepak kejap. Kita akan sambung perjalanan lagi. Mungkin terus ke Shanlun ataupun Napoh. Tengok macam mana. Kena kat sebab kita pun sini dalam Napoh dalam 2 jam lebih kurang tak. Tak ramai orang ini tapi jalan raya tak ramai orang lah, tapi jalan raya penuh kat tadi. Sesak kat jalan raya ni. Tapi tak jam lah. Lori banyak oh. Bersepah-sepah lori. Yang tak tahan dia lori duduk belah kanan. Sebab bangang slow duduk kanan. Hantu betul ni lori. Tapi lepas tukar brake pad tadi rasa macam berat lah motor ni. Rasa brake pad ni sangkut pula. Tak pasti lah, kita check lah macam mana. Yang terbakar disk sudah. Kita tengok macam okey je. Tak tahu lah kenapa rasa berat. Alhamdulillah kita dah sampai Shell Gurun. Berhenti sekejap. Unscheduled stop. Ada orang buntut dah petak, so kita kena berhenti dulu. Dah mengantuk, menguap-nguap kita. Tak tahan kita mengantuk. Kita berhenti dah kejap. Lagipun kita tak rushing. Pukul 4 pagi pun sekarang ni. Pukul 4 Sekejap. 49 minit. Awal lagi. So kita lepak-lepak jap. Tak ada orang ini. Kosong. Satu penuh ni. Route E1 Murai Batu. Santai-santai sudah. Ok, apa kita sambung dulu. Minyak tak isi, kita akan isi minyak dekat Napoh. Baru turun 2 bar ni. Banyak lagi. Ada lagi nambah. So relax. Ok, Alhamdulillah kita dah settle isi minyak dekat Petron Napoh. Sekarang jam 5.20 pagi. Leceh kat isi minyak sini. Ada satu pump tu IC tak boleh baca, kena tukar pump lain. Dah penuh kenderaan lah. Stesen minyak ni kecil je. Kita sebelah ni Go Thai Insurance. So sekarang 5.20 kita terus pergi border lah. Masuk lah terus alang-alang 26.
sejuk pagi ni. Tunggu, seorang lagi. Tunggu Abang Sudin. Yang lain semua settle IC. Tadi kita isi 11.4 liter. So daripada Sungai Perak sampai sini 11.4 liter. Okey lah tu, banyak menghemat tadi pun. Tak ada saya slow ni. Okay, jom kita teruskan perjalanan ke Thailand. Let's go. Okay, kita dah sampai di checkpoint. Sekarang jam 5.43. Border belum buka. So kita tunggu sini. Nampak border belakang tu beratus sampai traffic light Nanti berjala. SIM dulu ni boleh activate balik kan? Boleh reload. Cakap je nak reload. Oi, alamak file. So kita lepak sini. Tak, sana tak tahu sana pukul 3 mana masuk. Lepak lu. Orang first. Orang first masuk hari ni. Balik kampung nak kaya kata. Woi, sebaik tak jatuh dalam lubang. Dia hari ni dah dah jadi orang pertama masuk ke border. Buka-buka pintu terus masuk. Mak dah. Pak. Wai. So kita masuk border awal hari ni. Okey, jauh. Okey, settle immigration, kita pergi ke custom pula. Tak ada orang tu. Relax, santai-santai. Okay, let's go. Okay, settle border. Kita pergi semayang dulu kat sini. Dekat tak jauh daripada border tu. Dalam 2 km kot. 3 minit kurang sampai lah. Fatu Islamis lah aku nama masjid ni. Semayang sini. Kedai Kak Jah depan tu je, tak jauh. Straight je kedai Kak Jah. Kita solat subuh. Ya, apa nama masjid ni lupa dah. Fatu Allah, dia tulis bahasa Jawa pula. Tak nampak pula. Jap kita tengok semula nanti dalam Google. Okey, kita singgah beli SIM card. Tak boleh reload pula. Orang yang nak reload tu tak ada. Biasa boleh je reload, senang. So kita beli dah SIM card baru 7 hari. Kita masih lagi kat gate border. Nak pergi breakfast dekat Hat Nyai. Tapi Hat Nyai sejam dulu sini. Kedai buka 8.30. Macam mana? Kena merayap dulu lah kedai lain. Kita tempat lain dulu, merayap. Baru ni singgah. Itu macam tadi semayang masjid belakang tu. Masuk belakang tu ada satu masjid belakang tu. Fatu Islam nama dia masjid tu. Lebih kurang. Hari ni lengang, tak ramai orang. Banyaknya yang geng-geng bas je lah. Banyak bas saja. Motor memang tak ada. Kita orang je. So hari ni bahagia. Senang betul loh. Okey, jom kita menuju ke Hat Nyai. Selalunya kita akan breakfast di kedai Kak Jah depan ni. Tapi hari ni kita tukar tempat. Ada member nak pergi makan lain. So perjalanan tu 1 jam 4 minit 58 km. Jauh pun dekat je. Tapi itulah kedai bukan 8.30. So jalan sesuatu relax tu. Kerja lagi termonok pun sekarang padam muka. Apa tu ni? Wah, tu tempatan sekarang 6 suku dah cerah lah. Kedai Kak Jah buka? Oh, buka kedai Kak Jah. Nampak ramai orang tu. Sorry Kak Jah, tak tinggal. Next time. Tu semua ada belakang tu. Metal sama. SIM card dah beli, semua duit dah tukar. Jom kita jalan-jalan. Bagus tempat.
kita tahu menu apa dah. Dia kata Kalau best lah kena mi celup. Mi celup. Ya. ni celup last. Celup yang ni Boat noodle. Yang ni bubuh daging salai. Tapi kalau biasa tu yang depan. Red beef. Ya. Beef chicken, sushi nama beef liver. Beef chicken. Oh, okey. Nasi pun ada, nasi goreng ada? seafood. Nasi goreng ayam, nasi kari, nasi daging merah. Cendol ada? Ya, cendol ada. Hai. Gambar. Bagi tahu kat First time ke bang? Ha, Okey. dia bawa. Banyak dessert ada. Ha. Ni dessert menu macam-macam ada. Ya, yang ni Oh, ni crispy ruby yang ada buah nangka. Oh, buah nangka. Macam ni. Roti naik. Tak ada. Roti tak ada bang. Minta maaf banyak bang. Ni. Yang ni kerabu seafood, Okey. kerabu Maggi. Ni satu. Okay. Satu. Cendol tu. Tak ada. Daging salai nak pad thai ke kuih tiaw ke Maggi yang ni. Boleh pilih yang nak mana. Mi kuning, mi pad thai. Mi kuning. Mi kuning. Kau ambil Kuning. apa tadi? Ni. Entah. Slice bean noodle. Oh, slice. Second fish. Cendol dia? Cendol dia? Cendol. Tak ada. Kalau dah beli sudah tu 8.5 abang boleh tak? Nak nanti tak? Ke Apa? order mi celup dulu? Ke order dessert? Apa yang dapat? Tak sempat tak apa. Kalau ada nanti ada tak apa. Okey. Ha. Minum. Oh dah. Nama kedai ni kedai Rusdi. No? Ha? Kan? Rusdi kan? Rusdi. Ha, nampak. Okay. Dia buka awal ni. Kalau ikut Google dia buka 8.30 katanya. Habis ni kebetulan kita sampai awal 7 lebih. 7 suku. Dah buka dah. Tu banyak ruang makan luas. Nak pula ada pasal lagu kuat ni aku susah tu nak rakam ni. Dia orang pun baru nak kemas-kemas sana siapa-siapa sampah ni. Ada boleh buang lagu ni dalam post. PP dia post production tak boleh buang menanya aku. Kena pakai motor depan ni. Di depan jalan besar je, jalan utama. Ni. Dapur dia. Dia tahu apa kedai dia. Oh, dia apa tu? Yaki je. Timbul. Parking luas. Jadi kat kita sini kalau tengah hari pack Oh, bau kopi lah. Oh, ni lah. Tea kopi. Latte strawberry. Kosul. Kejap lagi boleh try kot. Ada macam. The best. Nasi apa ni? Dia diam lah malah. Nasi Paprik. paprik. Nasi paprik kurang pedas. Ni pedas biasa. Ni nasi paprik. Pedas biasa? Itu kurang pedas? Pedas biasa. Kurang sikit. Pagi-pagi ni kan pedas kan. Apa pakai? Lambung. Kalau kerana kita ikut Azon hari ni, so diet kita ikut Azon juga. tak makan nasi. Tak ada roti-roti dah apa. Pagi-pagi ada balut dengan nasi ah. Kau. Chopstick. Chopstick dia minta yang. Aduh. Hai macam perangai. Cakap cotik. Daripada kampung dia minta lain-lain tu. Ni kuning campur kuih tiaw. Ni kuih campur kuih tiaw, ayu. Kuitiau. Ini hun campur kuih tiaw. Mihun? Bihun. Mihun. Okey. Bihun. Apa? Ni siapa ni? Siapa yang dessert ni? Crispy ruby. Nangka kan? Ni semua ni siapa? Red ruby. Semua sana kot. Ni sagu ke? Nak ambil. Cendol je? Nak ambil semua. Enggak boleh.
Cendol payah, aku nak minta cendol ni. Kan tak gambar cendol tau. Tu dia daging bakar sampai. Oh dia macam sate tu. Bau dia, wish. Bau syahdu. Memang best. Dah licin lah. Dah licin. Oh dia lagi kejap lagi ni hang. Meninggal ni hang, dia order lagi kejap lagi hang, dah licin dah ni. Dia buka kitab lagi hang. Dah settle aku settle. Nampak? Ada seorang lagi. Kau dia asing tu. Ada asing. Abang tanya. Cendol guys, cendol. Aduh. Ini gaib. Dia besar dia. Oh, homak oh. Tabak. Bisamnya. Besar gila. Bagi ni. Dah macam bakso gede tu. Bakso ah. Ha. Penuh isi dalamnya ha. Tak boleh nak lagi atas motor. Penuh isi. Padai, Padai bau. Betul, betul. Tak ada. Pilih tak salah. Memang motor tu. Cendol. Okay, settle breakfast. Kita pergi 7-Eleven sebab aku punya hotspot tak boleh buka. Boleh share tapi tak ada internet. So kena pergi beli SIM card baru dekat 7-Eleven. Tapi dekat je, tak jauh. Sana sini. Dalam 4 minit je lebih kurang. Okay, let's go. So, tak jauh daripada kedai tu. Kita pergi beli SIM card dekat 7-Eleven. Depan ni ada satu lagi ni, dimsum macam murah. Tu. SIM card. Hilang. Kita menuju ke arah Satun. 4 sampai 7. สตาร์ทเครื่องยนต์ให้พร้อมเดินทางไปสวมหมวกกันน็อกใบโปรดเตรียมตัวและเตรียมใจ ขยับมาซ้อนท้ายจับเอวฉันไว้ให้มั่นใจเราจะทิ้งความวุ่นวายออกไปสัมผัสสายลมถนนที่ทอดยาวพาเราไปไกลแสนไกลผ่านต้นไม้สีเขียวและทุ่งนาที่กว้างใหญ่กลิ่นไอดินและแสงแดดอบอุ่นในหัวใจแค่มีเธออยู่ตรงนี้โลกก็สวยงามกว่าที่เคย Okey, alhamdulillah tak jauh daripada Hat Nyai, dalam 23 minit kita sampai ke kedai Kak Mah. Ni bukan Kak Mah yang kat Malaysia ni Kak Mah lain Kak Mah bukan Kak Mah bosku, lain-lain. Kita pergi jalan besar je, tak jauh. Ni tempat shopping-shopping, jajan-jajan. Saya kalau bawa menteri besar, KDN semua, pisang lah atas ni. Boleh bankrupt tu. Kedai Kak Mah. Ni jalan je. Memang best. So, ni dia, kedai Kak Mah. Tu ada nombor telefon kau nak ambil. Panas ni, Rabi ni seram. Haus. Macam-macam jajan ada. Jangan cari harum manis ya. Harum manis batu pahat. Din, dah tua lah mai. Ni dia. Mari kita tengok apa kita. Shampoo pun ada lah. Ni datang apa ni? Wah, tak tahu apa. Macam bawang putih. Macam-macam ada. Baju pun ada. Bang, batik. Tok Man. Ada badak? Tok Man. Bang, ada badak? Badak. Gajah tak ada? Bang, ambil gambar kan. Zain. Gajah tak ada, badak ada. Boleh tu. Badak. Baik Kak Zin. Ganti gajah ni, ni badak juga. Badak juga, sama. Ni kawasan badak kot. Itulah. Gajah lain tempat. Craft tangan pun ada. Ni apa, gula batu ke garam? Macam tu lah. Astagfirullahalazim. Getah anggur. Getah anggur? Mana? Ni? Buat lecikang tak saya pakai. Ni? Oh. Ni getah anggur kan? Getah anggur. Kat mana dia hutan anggur?
Rumah kita hangga tu buat pada apa dia makan. Bang Getah Anggur. Ni makan apa ni? Lagi lah semua disuap punya. Lapar sini. Bang, lapar tak kan? Lumpur. Gua je makan tahu. Ni bukan. Bau ada. Tu dia. Mana? Itaya berapa kilo lah? Berapa? 400. Ni kan boleh murah lagi. Gaji besar-besar. Datang sini satu-mata ni kena beli biji getah. Yang ni Sini murah sikit. Kalau dekat ASEAN tu sekilo 500 ni 400. Ikan kering ni. Ikan kering. Ni janggut jin. Kan. Tak tahulah aku, tak apa bondor lah ni. Ini macam best tu. Oh dia. Dia. Macam best. Bau sedap. Oh tu kau dah makan. Ingat bau apa ni? Ikan apa kalau merah ni? Macam-macam tu. Siapa yang nak try makan pelik-pelik, mungkin boleh datang sini kot. Crispy fish. Nama tak ada lah. Payahlah. Saya rasa ni lah. Sirap. Aku makan aiskrim tu kan. Ngantuk juga ni. Ni apa rasa dia? Này một cái răng. Apa? Ini sama. Sedap bang? Yang ni berapa kat kira dia macam mana? Ujung dia pedas ha. Kilo 800. Nak beli? Sekilo banyak ni ringan ni. 100 noh. 200 ke? 200. Ini makan nasi saja sedap lah. Nasi. Nasi bubur sungguh sedapnya. Nasi ni terus ada. Kalau 200 kan dapat berapa ringgit? Abang makan apa tak sedap? Kalau nak try, ambil tu makan sini lah. Nasi air dia. Tu ada dia. Tu ada. Ada nasi air tu. Kalau 200 gram berapa? Cuba try test. Coklat. Malaysia ada. Boleh lah murah-murah sini. Boleh datang. Itulah jauh sikit dari Hanyai lah. Air favourite aku ada ni, barbican dalam ni ha. Pineapple. Sojuk pun tu. Barang Malaysia banyak sini. Oi, ni kedai hybrid ni, barang Malaysia barang Thailand. Alhamdulillah. Makan sekeping ikan kenyang ah. Muat bagusnya. Diet. Kalau orang pula tak ada kan. Dia bagi free. Free gift. Jajan. Free gift akak tu bagi. Terima kasih akak Terima kasih. Belum, jauh lagi. Tapun. Hai. Let's go. Aduh, hai. Tak berhenti. Kau dah tutup. Maju suruh ini U-turn. Tapi mana ada U-turn? Tu dah. Jauh. U-turn semua jauh-jauh. Kita sekarang berada di Satu.
Welcome to Satun. Akhirnya dah sampai. Tapi durian semua miss durian. Apa tu? Cuy lihat cuy. Ni 5 apa? 5 Bali je bang. Abang, homestay. Dia dah buat homestay. Tu salak tak ada durian. Aduh. Lepas tu ada durian ni agak. So kita akan meninggalkan Hat Nyai. Kita akan memasuki Satun. Peaceful, clean and pure nature. Kita tengok betul tak tu? Ya dia tu. Peaceful, clean and pure nature. Tengok ada tak betul-betul nature dia. Okay, tak jauh daripada pintu gerbang tu ada durian. Ui, cantik oh. Akak buka Buntut tu. ya. Cantik. Ui, Musang King. Musang King. Musang King tak? Ya, tak. Tak. Saking tu. Ada bintang pun. Puang mani. Hah? Apa dia? Puang mani. Kurang manis? Puang mani. Wang mana ni? Nama dia. Ada macam-macam buah lagi pak. Oh. Ni buah apa? Buang mani Yang kau letup-letup. Kata kau Oh ni sedap ni bang ni. Oh. Salak. Ada 2 jenis salak Tu salak apa? tu. Ni salak ni tu. Weh, ada 3 jenis bang? Wah, manggis dia, manggis. Patai dah. Yo, pakai helmet je. Tutup berhenti ya. Ni pun ada macam-macam jajan ni. Bang, tanah kosong. Boleh buat mesti. Ni apa? Tuak. Tuak Nira kot. Nira. Salak bang? Ni Salak. Salak? Salah. Abang ambil lah tu table tu. Buah baru lah. Basah lagi. Ui, kuning. Buah mana? Makan dulu. Tu. Buah kat meja. Jom. Tak apa, Cik duduk je cik, tak apa. Masuk. Cik tu, duduk je lah. Tak apa, cik, duduk. Tak apa. Alah. Kakak. Ambil. Alah, susah-susah makcik. Ui, tu RGB. Kuning, shoot. Hah? Nama kalau manggis sini panggil mangkut. 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 Ingatkan mangkat. Ambil. Sabar bang. Kau. Habis aku bawa. Buat durian buat. Itu dia bedah semua. Ambil lah. Kalau salak tu dia bedah kan salak tu. Ha. Bang. Ambil. Oh, mangga boleh? Ambil lah. Ni boleh. Durian tak boleh? Oh, ubat tadi Okey, saya tak makan durian. Okey, terima kasih ya. Okey, sama. Sampai isi durian pada. Kita akan teruskan perjalanan ke arah Satun. Tapi oleh kerana tim satu lagi lambat. Durian tak? Ikat ni. So kita terpaksa slow sikit down. Nak delay kan. Ui, tu ada buah apa? Mangga. Ui, bacang. Oh, bacang banyak. So kita ke ambil gambar kat gateway. Jom kita ke gateway.
Merah kan? Ha. Ha. Wah, simpan tadi. Lepas. Oh, okey kakak. Alhamdulillah sampai. Coconut. Tapi ada durian. Boleh makan coconut durian ni? Oh, Sana. Okey. Sana. Terus. Ni kot. Itu depan ni. Ya bang, masuk. Nampak semua? Ha. Alhamdulillah kita sampai. Ha tu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya cek susah sini dia. Betul kan? Saya gini ya. Pakai meja lalu kata makan. Dia boleh. Okey. Oh, boleh. Boleh apa-apa. Ha. Tak, tu orang nak lalu tu. Lalu. Aja atas ni atas. Ada tangga tu. Wah, bawa parking kat sarang burung ah. Betul. So kita sekarang berada di apa namanya? Coconut Cafe. Coconut Cafe. Ya. Cafe. Cafe. Oh ni tulis ni Coconut Cafe. So tak jauh daripada border, dah dekat je. Ni. Orang tamu dia. Kurang dari border 50 minit. 50 minit. Lebih kurang. Oh, 50 minit. Ya. Ada kereta comel ni. Wah, tu lemak comel kereta dia. Electric car. Sila untuk jalan ke? Sila. Jom. Jom kita tengok apa ni minuman. Ni tempat OOTD. Itu dia. Itu bilik besar tu bilik aircon. Okey. Sila. Dia tahan je bilik aircon. Sini boleh. Buka kasut ke? Apa? Oh, boleh. Boleh atas tu. Alright. Tu kalau nanti buat di website. Pasal kena check in lah. Kiri, ikan sekap, ikan belana, Oh, dia ikan Green sotong, soda. ikan sotong. Green soda. Green soda. Ada. Okey, satu. Green soda. Nak kensom ke? Right. Kensom. Hai, boleh. Kensom betul. Kensom. Ikan apa? Green soda tu green hijau lah. Hijau. Jangan yang campur dengan soda. Memang kan? Ya, betul. Sirap hijau tu kan? Oh, makanan macam mana lah? Ni semua minum. Dia air hijau Dengan soda. dengan soda. Itu dengan set. Tu. Tengok ni. Ni tempat OOTD tu. Oh, wah, cantik awak tu. Jadi kensom. Tapi dah panas kat luar. Tak tahan. Jauh lah. Duduk dalam. Kensom ikan. Ikan sekap. Ya. Ikan apa dia? Ikan sekap. Green tea. Ya. Asal green tea ni tak hijau? Memang green tea dia tak hijau. Green tea ke lychee? Tak tahu leci. Soda lychee kot. Soda leci kot. Betul dah, soda lychee. Takkan green tea tak hijau. Mesti tak hijau. Soda lychee ni ke? Betul tak? Gila apa green tea tak hijau. Nampak dia warna ni macam Confident je green tea tak hijau. Dia main bedal je. Ada. Iya. Tak kacau. Dah macam Kacau. Dah macam gajah tadi umur tau. manis gila. Terperanyek. Kat bawah tu memang manis. Kacau. Ada burung ah.
Oh, macam ada burung pun ada. Hai. Ui, comel-comel burungnya. Oh, siapa nama? Hai. 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 Wah, dia ni manja lah. Kawan. Boleh kawan tak? Tu banyak pilihan untuk lepak-lepak. Boleh santai-santai sini. Sini pun boleh santai. Oh, luar mana pun lagi lah. Oh, ada ikan besar. Oh, besar ikan tu. Boleh mancing tak? Belakang ni macam resort. Oh, resort lah kan ni. Kau nak resort kot. Alamak, cuaca sudah gelap. Luar-luar lepak pun ada kipas kat ni. Okey dah. Sini boleh kipas pak oh. Boleh santai-santai baring-baring lepak. Memang coconut betul. Ada boyan. Jom kita main boyan jap. Dah hangat. Sekarang jam waktu Malaysia pukul 1 sana ke pukul 12. 12. Tengok jam. Sini 12.30, KL 1.30. Buat lemon ke limau? Tu tandas belakang tu. Tak jauh. Duduk di tempat makan ada aircon tu. Lama bang tempat ni? Lama dah? Lama dah 2-3 tahun. Masuk 3 tahun dah. 3 tahun dah? Ya. Oh lama dah. Lama. Sebelah sana kita ada sedia apa Resort? Resort macam pool villa lah. Pool villa? 3 bilik. 3 bilik? Oh. Untuk 15 orang boleh. Oh 15 orang masuk eh? Ada pool di dalam. Oh ada pool dalam? Pilih tak boleh. Boleh. Boleh pergi buat bayram pun boleh. Oh okey okey. Ya, boleh. Okey. Ya, ya. Pak ada villa. Tempat makan sini dekat. Ada pesan sini kan? Ya betul. First time. Dari mana je? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oh, Masuk hari ni lah. masih kat Hanyai ni. Oh. Dia makan kat Hanyai. Tu singgah pasar Kak Mah. Tu datang sini. Oh ya. Kali pergi tidur di apa dah? Singgah makan durian ni kat, kat pintu masuk satu tu. Dekat air terjun kan? Berapa hari masuk dekat ni? Berapa hari masuk? Oh besok balik lah. Besok balik. Isnin kerja. Sebab apa kita? Tengah macam tadi sudah. Padu tak? Padu kan? Kata. Padu syut. Ni macam ni. Masih makan. Melah makan. Lu tadi makan juga ni lah. Kau. Ni kelabu. Jangan Kelabu berenang. kelapa kan? Kelabu kelapa. Oh, ni nasi Cheese ball. Oh. Nasi pun Ayu kan? Siapa? Ayu dengan Abang Wan. Dah. Tu? Abang Wan dah ada telur. Yang ni tak ada telur. Betul ya ni. Tak mau telur. Ni nasi apa? Saya. Oh. Dengan coconut. Coconut. Okey, dia punya toyong. Ada. Pedas tak? Pedas tak? Tak apa. Tengok dia laju je makan tu, sedap tu. Ini tu. Ayo. Ayo. Ayo apa ayo? Apa tu? Ayo. Ayo, Yana. Pedas tu. Apa yang lagi pedas? Mantap oh. Yo. Dia sedap eh. Apa ni? Apa ni? Tu kensop ni. Kensop. Cancel Sini sini. Kensop ikan siakap. Boleh? Mulut pinggan. Wah, wah. Belum baru 2 suap dia dah kata 2 pinggan. Apa tadi? Apa dia sudah ni? Ini Tu dah merias kensopnya. Masalahnya bukan ada sotong. Ni gambar bakal lagi. Baik, kita order ni dulu lah. Dia orang jauh lagi, kat border lagi.
Dah tidur, dah bangun, tak sampai lagi lah. Kita berdalam makan lagi. Sekarang diesel, sekarang siapkan dinner. Lah weh pak. Lama sangat tunggu lah. Ya. Letak atas drone. Betul bang kau? Oh ya? Atas bawah pelacan. Hantar kau macam mana? Betul-betul menganjing. Dah. Elok lah tu. Elok tu Ayah Weng Petani Phuket. Elok tu. Ha? Memang saja. Pada muka. Tadi ni kau nak bahagia lagi, orang ni bahagia. Ni dah macam family day kan ni. Tengok menu pun dah pening. Petang tadi dah kena pedas dah. Tengok ni pun macam pedas lagi ni. Memang kena ni. Tapi ayam gajus macam mana ni? Ayam gajus, sontam. Ayam gajus, sontam. Oh dia 8 tak apa. Besok dah nak balik kan? Dah. Ambil kan tengah ha? Kita dah ada kat hotel. Kenyang ibu. Ya, kita lagi mana lagi? Ni kedai dia, kedai Nava. Kedai ni halal. Tempat pantai je. Ruang makan dia tak apa banyak ah. Kalau orang serbu je gini habis ni. Kita order part. Tapi tu ada favourite abang Sudin tu kat luar tu. Tong aiskrim tu. Wah, kan berada depan pantai. Pak. Pantai tak boleh mandi tu, batu hanya batu-batu saja. Ni kedai dah.
Nava Seafood. So ini Nava Seafood. Antara yang famous ni. Buka sampai ke 9 malam. 9 malam Thailand bukan 9 malam Malaysia. Jangan salah jam. Ni kat tengah tu. Boleh makan kat luar boleh. So, kita pilih makan kat dalam, kat aircon. Oh, panas lah malam ni. Rasa berbahang. So, dia orang boleh lepas order, saya siap. So, mungkin tambah sikit lagi makanan sampai. Baguslah. Takut meja tamu lagi ni. Pindah. Ni. Muat pun. Alihkan tong air ni pun ni. Bukan Catra Mui. letak pistol kepala. Itu dia my favorite sekarang ni, soda hijau. Itu akan kerenan masing-masing. Teh siam. Oh, sini tak ada mama-mama Ha. Kalau hanya ada Hamid. Hamid. Tu je aku jumpa mama. Lain tak nak. Phuket ada ke? Phuket ada. Ada. Bagi relax lah. Pernah pun kata orang kita semua pernah. Tu pun black tea ke? Tak, tengok lah. Oh tengok Pokat je tengok tu. Memang Dan mencegah berakan. Ya. Mencegah nak besok. Ikan Navin. Nava. Ini mau minum apa? Minum kurang ni. Ni saya order kan? Nah. Ni kita makan bersama-sama ni. Kan sama. Terus dah besar. Itulah dia cakap tadi yang aku kita nak order. Oh, tanda sudah hadir. One Solo. Bakal buka homestay ni. Kat sini. Ingatkan dia dah pergi makan kedai lain. Datang sini ingat punya. Ingatkan dah pergi kedai lain ni. Boleh. Dia masih dalam apa? Team B. Team B ya. Dah sampai. Walau jumpa makan. Ada lagi oh? Ayam. Buat perasaan tak ada. Tak dengar kau ada apa? Ada satu lagi wang lain. Lain. Wang burang. Oh ada. Aku beli Azwan kat Thailand tak bumi tu. Makan je. Bumi langsung tak ada. Syarat dia. Ya. Jangan tanya tengah makan. Tahu senang orang. Dah. Kojok CD rupanya. Fit. Patai kan? Tak double. Itu barang tak double. Makan free tu. Hantar report. Hantar kat Malaysia. Malaysia. Magoyan kawan tu. Dah lah, tak boleh bawa motor. Oh, tak apa. Dia makan berdua je ni. Dua-dua orang siam. Ayah weng. Yuk siam. Oh. Kena rupa makan lah. Oh, dahsyat tu. Dah, Wan, ingat kalah kau. Kalau apa macam tu? dah aku nak tembak Rahim. Kau kata Rahim buat makan. Orang lain ni apa yang buat kan? Kata Rahim. Orang lain tak kuat Nak simpan dalam Payah lah, dia tebal. tebal. So, kita beli selipar macam biasa. Kat Thailand. Cari yang tebal. Simpan di pun tu. Dalam dia ada banyak bang. Ni bang, nipis. Bang, dalam ni ada yang ambil besar. Kat dalam ada hak biasa. Ini mahal tapi sedap. Mahal. 279. Bukan RM30. Tapi tak halaman kau. Oh. Cantik tu. Lawa ni. Ni perempuan. Ni bang, selipar biasa. Oh. Kan? Ni hak bagus. Ini 200. Ni mahal.
Ni lagi bagus. Macam mana? Sama je? Mai ropan. Oh, tak boleh cakap masjid tak. Okay, settle beli selipar. Mahal sikit 200 tapi yang ni sedap. Oh. Double the price. Tapi okey, ngam. Terus pakai lah, boleh tak? Boleh. Pakai je lah. Mai, orang tolong. Okey dah, dapat kasut dah. Jom balik. Misi tercapai. Ni dekat Pekan Langu. Langu kan? Hah? Ni Langu? Ya. Langu. Kita dekat Pekan Langu. Tak jauh dari Seven Eleven tu. Lepas dah kasut, settle. Mana Abang Sudin? Oh, sana pula. Bang, saya nampak durian ni. Betul bang, tadi apa nampak? Durian? On the way balik ada durian tu. Belah kiri. Banyak tu. Banyak tu. Banyak ni. Banyak. Banyak. Lagi. So, kita pasal lagi di Pekan Langu. Saya berhenti kejap tadi beli selipar. Ada kedai durian. Mari kita tengok durian lah. Lain lah, tadi dia montong. Oh, dia pakai montong lembut lah. Lembut itu dia, betul pedas ke tu? Dia tak adalah keras sangat. Jangan tekan lah. Tahu. Ni lembut. Kalau nak Tapi try ni keras. boleh ambil satu. Macam ni ke? Kan? Montong All montong. Ni tadi tu. Ni yang tadi. Kat sana. Ya. Agak berapa ringgit? Kita sampai dekat luar, makan luar. Tiga ni dah. Montong sweet or Dah San, mantap. Mo- Montong manis ke apa? Tawar? Tak tahu. Dia mantong. And that's also mantong. Sweet or sweet? Ripe? This one is ripe or non-ripe one? This one. Ah, This one all- got a bit hard. It's like a outside a bit. This one ripe? Yeah, this one soft. Mantong is cut. So inside it a little bit harder Hard. and that's Ah. one. That one is falling from the. From petik. Pig. Yelah Pig. ini If you Keras, want to eat soft, Yang tu jatuh. you should Gugur. eat that one. And if you want hard, you. this one. Yeah, Oh, this okey. one. Dia tak makan, dia makan ini. Dia suka yang ni, keras ni yang petik ni. Dia tak makan yang jatuh-jatuh ni. Tak elok dia kata. Dah jatuh. Boleh. Yang mana pilih lah? Lah yang lembut dah, lembut. Ni korang. Ni yang masak Ni lah. Ni lembut. Dia lembut. I can give you this cow. Siap. Right? Like this one is just 150 baht. 150. Yeah, 150. Oh, okey. Ngam coy. Because it's we nearly close. This Ni tu yang hitam tu. Dia tak sebagai racun. Tu yang jadi hitam tu. Jom. Okey, settle durian. Alamak, Allah orang.